Okay, Alhamdulillah kita dah 3 hari di bumi Konstantinopel. Kita sekarang nak balik. Okay, kita nak balik lah. Kita akan menaiki bas terus menuju ke airport Istanbul. Jadi nanti kita akan update lagi. Untuk hari ni kita dah habis, tak ada nak update. Ni anak buah teman rantau. Okay, kita akan naik bas dekat area sana. Okay, kita akan ke Istanbul Airport naiki bas. Let's go. Gelap. Seci. Nampak Nampak nanti yang kesian hantar dekat ni. Okay. Dekat Snapchat. Boleh? YouTube. Tak, like this Snapchat only. YouTube. Okay, sengaja boleh lah aku masuk kata Snapchat. Okay, then put it Snapchat. Boleh. I can put inside my phone. Put it Snapchat, okay? Okay. Wait. Say something. Say what? Say anything. Say what? Mbappe. Messi. I'm gonna say Siapa? Naik bas dari sini. Abai. Okay, ni bas kita. Bye. Jom. Hello. Let's go. Bye. Bye. Wait. I'm falling. Okay, kita akan naik bas ni terus ke airport Istanbul, guys. Okay, kita nak gerak dah ni. Tu baik. Info sikit ni. Okay, kita dah naik ni. Muka orang berdepor kan. Tak jaya aku. Ingat mana ada laluan lain lah. Layang ribu-ribu nak duduk. Okay, apa-apa nanti kita balik dekat airport Istanbul. Let's go. Welcome back, guys. Kita orang dah masuk ke boarding dan menunggu untuk berlepas pukul 1:30, sekarang pukul 1. Kita orang akan menggunakan fly Dubai sampai ke Dubai dan transit selama 13 jam. So kita orang akan keluar dari airport untuk jalan di bandar Dubai. So stay tune. Let's go. Mata bengkak, guys, baru bangun tidur. Kita dah keluar daripada immigration Dubai. Kita nak keluar sana sekarang ni. So lepas ada chop tu dia akan bagi kita this one. Dia akan bagi kita SIM. So dia bagi free tourist SIM. Okay. Lepas tu kat sini kita tak payah claim back lah. Kita terus keluar je macam biasa. Lepas tu kita akan update lagi. Kita akan update lagi. Ni tempat ambil bag, kita tak ada ambil bag lah. Sebab kita transit je kan sebenarnya. Okay, baik. Nanti kat luar kita borak kan, dekat luar nanti kita update. Okay, kita dah tengok sikit ni SIM card dia bagi. So kita tukar. Boleh lah nak buat ada. Ini boleh untuk isi SIM. Okay, dia bagi free 10 GB untuk turis 24 jam. Untuk siapa yang nak transit kat sini kan, lebih pada 8 jam tu ngam lah, dapat SIM function, terus boleh jalan-jalan. Okay, let's go. Nanti kita dah siap tukar SIM, kita akan settle lah. Kita akan jalan-jalan kat kawasan ni. Sekarang kita kat airport ni, airport terminal 3 muka barai tu. Okay, let's go. Sebelum naik public transport kita kena dekat ni. Kita dah dapat lah. Harga dia 27 dirham. So sekarang kita kat depan ni airport. Tunggu bas. Atau bas tu kita ikut pada Google Map lah. Okay, let's go. Nanti tahu lah sini dia mesra nak pegang kamera ke tak. Takut dia orang privacy kuat ke apa, kita tak tahu. Okay, nanti kita update lagi.
Oh, first time dapat matahari macam ni. Lama dah tak dapat matahari yang memancor gini. Okay, baik. Kita dah Arab. Kita dah berjaya naik bas menggunakan kad ni. Tadi kita dah beli. So kita follow lah Google kita nak pergi mana. Okay, kita tak tahu lagi kita nak pergi mana. Kita dah tahu kita nak pergi Dubai Mall tu. Tengok apa jadi, apa ada. Okay, jadi kita update lagi. Let's go. Kita nak rekam banyak pun tak guna kat dalam bas je. Shout out to driver sebab dah bawa bas. Okay. On the way ke sekarang ni jalan bapak jauh daripada metro. Tadi kita jalan dari tram, kita ke Dubai Mall. Saja-saja jalan ke Dubai Mall. Yang belakang kita ni sebenarnya Burj Khalifa, tapi kita tak nampak pun sebab kita duduk tepi dia. So ni kita pergi jalan luar kat Dubai Mall. Kita nak tengok apa boleh makan, apa boleh minum. Sekejap. Dia ada LCY keke. Masih lagi LCY keke. Okay, nanti kita ambil lagi dalam ni mall biasa lah. Tak ada apa pun. Tak ada apa menarik pun mall. Nanti kat luar kita update. Let's go. Ekoria Dubai. Kita tak masuk lah. Kita saja tengok pancing luar. Kita pancing luar je. Jom, kita tak ada benda nak tengok sebenarnya. Saja jalan bersih-bersih mall. Kita tengok. Ni kalau kat dalam dia lah, kita boleh bagi makan shark tak silap. Dubai Aquarium underwater zoo ticket. Dia ada underwater zoo ticket. Okay. Bagi putih Ustaz. Maksudnya nampak tu, dia ada macam-macam binatang yang rare lah. Seluruh dunia punya nampak. Ikan jerung yang macam tu lah. Mana ada kat Korea lain. Dubai Mall bos. Penat jalan. Penat. Tak lalu dia nak jalan. Tu nampak. Lagi kita lalu bawah tengok ikat dari pandangan bawah pula. Okey. Kita tak masuk pun, kita tak masuk. Tu lah, dia belanja pun dah cukup kira okey lah. Nanti kita turun bawah. Let's go. Sekarang ni nak pergi food court dulu. Kita pergi food court dulu, cari makan dulu, sarapan. Makan nacho shempon. Sarapan dulu, lepas tu baru kita mulakan journey. Journey Okay, let's go. Pandangan jauh Burj Khalifa. Itu tempat-tempat yang orang pergi jalan semua. Kita tengok dari jauh je. Tengok kalau rajin kita turun bawah. Okay. So, we are in Dubai. Mall dia bapak besar. Penat tu kalau salah jalan memang gila apa. Okay, ni mall dia. Boleh. Tu kedai. Okay, ni ini yang dibangga-banggakan warga Dubai. Yang dibangga-banggakan warga Dubai ni dok. Sebab dia bangunan tertinggi di dunia. Dunia awal. Okay, kita di Air Pancut. Air Pancut ni dia malam baru operasi. Dia setiap 30 minit malam dia akan ada function lah kat sini malam. Okay. So sini memang tempat attraction lah, ramai orang. Semua nak tangkap gambar. So ni Dubai Mall ya. Dari belakang sana sampai sini. Okay. Orang Israel boleh masuk Dubai tak? Boleh. Dubai Mall Souq sana. Tu mungkin mall yang lama. Ni dia buat mall yang baru kat sini. Ni memang besar mampus ni. Dalam mall ni ada aquaria yang antara yang terbesar juga. Yang tadi kita tunjuk tadi kan. Tadi kita ada tunjuk sikit. Tapi tu mungkin kat handphone tu.
Ni ke boleh, ini ke yang Tom Cruise panjat dalam cerita Mission Impossible? Dia panjat kat tingkat berapa tu? Ada, kalau tengok cerita Mission Impossible, dia ada panjat dalam ni, dia panjat keluar cermin dia. Kau bos. Suhu hari ni 23, tapi 23 dia macam 32 Malaysia. Sebab dia sebenarnya gurun kan. Bila dikatakan gurun, dia naikkan pencakar langit, dia panas. Sebenarnya tak ada benda nak borak sangat. Panas tu sini, tak payah lah. Untuk day trip okey lah. Tapi aktiviti kat sini apa nak buat lah, tak tahu lah. So tu je dah. So kita akan pergi tempat lain. Tengok apa ada. Kita masuk dalam lah. Panas. Ni je lah orang yang selalu datang nak tengok. Nanti ada tempat yang kita singgah, kita akan check it out. Let's go. Okay, kita dekat Bandar Ranggi. Ringga. So hari ni hari Jumaat, diorang semayang sini. Diorang semayang everywhere. Diorang semayang everywhere. So tak ada alasan untuk tinggal semayang kat sini. This is Dubai, UAE bos. Kita sebab tak ada sejadah, kita musafir, so boleh jamak takhir insyaAllah. Tapi tu lah lebih afdal semayang sebenarnya. Tapi kita tak tahu kawasan ni macam mana. Kita adalah alasan dia, bukan kita saja tak nak. Malas. Okay, so kat sini majoriti Muslim, so memang takut lah. Kedai-kedai dia pun, kalau makan daging pun tak ada masalah, sebab memang dah ambil daripada yang halal. Okay, masjid saya tak tahu. Masjid kita tak tahu kat mana, tapi diorang ni semayang everywhere. Inilah yang dia katakan bila majoriti Muslim, so dia memang tak ada masalah untuk semayang lah. Okay, hari ni hari Jumaat. Sekarang pukul 1 lebih lah, lepas semayang. Subhanallah. Sebab waktu kita tak ada sejadah, agak susah sikit kita nak semayang. Kita buat video je lah, kita belanja. Oh, masjidnya belah sana. Masjidnya belah kanan aku ni. Dekat area, kita naik metro tadi, kita turun dekat Renggi, nama tempat dia Renggi. Okay. So jalan dia pun tenang. So buat banyak kedai tutup sementara. Dia hormat masa untuk solat Jumaat. Hari lagi kita sekarang ni, tadi kita dekat Burj Khalifa. Sekarang ni kita kat Old Dubai. Nampak dia dekat Old Dubai. Kira Old Town Dubai. Oh, sorry. Nampak dia punya jalan pun dah lama ni, pattern lain ni. Yes. Where are you from? Malaysia. Apa khabar? Khabar, tamam. Murah-murah. Murah-murah. You want try Dubai Nah. style? No need. Just try food. No need. Thank you. Just video. Khabar. Dia tahu, dia kira ada orang Malaysia datang tak? Dia tahu apa khabar. Aku pegang kamera pisang lah. So dia punya bangunan ni pun nampak lama Antik sebab nama dia pun Old Dubai. Ni mungkin gambaran souk dulu lah, souk. Okay. Syartah balai polis Okay, dia ada jual-jual barang-barang, nampak ni. Ni macam zaman dulu punya bangunan ni.
smell Dubai perfume. You like Dubai chocolate? Dubai chocolate? Perform tu banyak. Okay, dia sini banyak jual baju-baju. Baju pun lama dah ni, berapa lama? Tak tahu berapa lama Dubai kat situ. Ni betul lama ni. Ni gentle. Ni memang struktur bangunan lama lah. Jual orang. Macam jual hamba ke kan. Kat sini lah dulu ni kategori pasar lah kot kan. Kategori pasar. Baik. Ni Parsi punya kapet. Parsi. Tak pakai spice. Dia ada jual spice rempah ratus. So macam ni lah keadaan dia. Mak belakang tu nampak bangunan-bangunan lama. Tu memang legend. Orang cakap legend. Tapi ni semua New Dubai. So kat New Dubai ni, New Dubai bangunan tinggi-tinggi lah. Ini semua bangunan yang pattern-pattern, petak-petak Dia guna tanah liat rasanya. Dia guna tanah liat, jerami semua. Tapi sekarang ni mungkin dia dah kukuhkan lah. Takkanlah dia nak pakai lagi tanah liat kan. Roboh ni, kena angin. Korea. Perlu ni. Ni taman-taman perang dulu. Taman-taman perang dulu. Ni helmet perang dulu. Bika-bika ni harta karun punya tempat. Dulu kalau simpan emas, tiba-tiba simpan emas. Tapi zaman dulu dah main chess Mungkin chess dia macam ni. Betul lain ni. Kosok-kosok Aladdin keluar nanti. Ni teko Aladdin. Oh tu teko Aladdin lah. Cuba teko Aladdin. Ni diorang letak arak dulu. Kan, chai ke. Ni legend ni. Jangan gosok Claudine. Jangan gosok Ni betul-betul dia taman-taman jahiliah dulu kot. Sebab dia memang tempat historinya sini. Lepas tu dia jadikan tempat pelancongan, attraction. Jual-jual barang, ada kafe. Kat sini kuat jual minyak wangi lah. Tapi bila kita naik tram, busuk lah. Assalamualaikum. Ni tak tahu lah. Siapa nak tangkap gambar ke kan. Peta-peta zaman dulu boleh lah. Ni memang tempat attraction. Kita sekadar jalan-jalan je lah. Kita tak main benda-benda tu semua. Dia boleh pakai pakaian orang lama, lepas tu boleh tangkap gambar. Tu macam kepala yang boleh kepala tu. Yang penting dia ada mana-mana tempat dia ada masjid, prayer room. Masjid. Starbucks dia pun legend. Starbucks lama. Dia ada buat show sikit. Tak tahu lah ni talian Dubai dulu ke. Dia ni museum motion. Untuk generation lah untuk budak. Mungkin penghibur dulu lah. Penghibur raja dia. Besar juga dia punya ni. Old Dubai dia. Dia panggil sini Old Dubai Neighbor, history neighbor. Pakaian dia, pakaian zaman dulu. Tak ada zaman dulu ni dah kira moden dah ni sebenarnya. Sini okey, tak ada apa-apa. Ni kedai kafe-kafe. Wah, ni dah legend dah. Dia dah tengah-tengah ni dia dah tak ada vibe luar dah. Dia tak ada vibe sini. Ni buhur. Dia bakar buhur.
Kelas baru dia. Dah mai isi rumah ni. Okey. Boleh? Tahu apa? Dia ada sejarah ke? Dia ada sejarah. Ni India punya ni. Okey, tepi ni dia dah pesisiran Entah. Pesisiran Tongkang tu tak ada aku tak pernah pergi tepi tu. Tapi sekarang dia tak ada pun. Ni dulu mungkin tempat naik ikan dulu. Ni ada buka-buka ni. Buka-buka tangguh. Okay, dia masih lagi macam Turki punya lampu. Tak tahu lah siapa yang reka dulu. Tak nak claim. Di belah kanan ni Old Dubai, belah sana New Dubai rasanya. Tapi dia kawasan ni dia panggil Old Dubai lah. Oh ni, sini semua bangunan dia coklat-coklat dia ni. Mana lama lah ni nampak. Sampai sana je bangunan dah bersih-bersih. Di kaca-kaca. Kan rasa baik lama kan. Sisiran pantai. Sisiran laut lah ni. Dalam picture main white dalam. Kat sini dia ada aktiviti untuk naik cruise lah, naik kapal lah sikit. Nampak oh. Nampak belum keluar lampu. Itu belum malam lagi. Kalau malam belum cahaya lah. Ini baru. Ini lama. Kita try jalan ke sana, tengok. Sebab dia besar agak sebab kita orang ni tak ada masa sebenarnya. Ini transit kita orang untuk berapa jam? Okey. Ni old town dia. Kan? Okey. Jalan sepanjang jalan ni. Masuk. Kita dah di penghujung rancangan dah sebenarnya. Kita dah di penghujung dah sebenarnya. Kita dah tak ada apa lah nak ditunjuk. Tengok ni siap ada basket Robin lah. Ni donor falafel. Tapi dia punya bangunan ni yang membuat kata dia autentik. Autentik Dubai. Betul-betul lama. Kalau yang betul. Kalau nak datang Dubai tu alang-alang terus datang je kat Old Town Dubai ni. Sebab apa? Kita rasa lah macam pattern-pattern zaman dulu. Nampak? Kayu-kayu lama ni kan. Ada kafe. Okay. Al-Bait apa lah? Oh, Hilton tu. Ni collection by Hilton ni, hotel lah ni. Yup, hotel. So dia memang autentik punya tempat lah ni. Baik tu. Tapi kalau dah ramai-ramai tak best kat duduk hotel sini. Betul. Tapi nampak dia cun-cun. Tapi dia dah upgrade lah. Dulu mungkin batu-batu sini, sekarang dia dah simen terus rata lah. Kalau hujan ke apa kan. Okay, ni kedai tak buka lagi. Kalau nak buka kedai boleh sini. Sini memang banyak tempat isap rokok. Dia gentle sebab dia memang tempat turis kan. Tapi kalau kat Old Dubai, New Dubai, tak ada, susah. Sebab dia jaga kawasan dia. Tapi ni memang jaga juga. Nampak bersih, elok, ada spice. Kalau tempat berkumpul. Okay, ni masih lagi di Old Dubai. Kita nak keluar daripada sini lah. Lepas habis keluar ni, kita habiskan rancangan kita.
daripada berapa hari bulan itu hari? 12 hari bulan. Agak lama kita keluar untuk kali ni. Daripada Europe ke Tanah Harap. Dari Europe ke Tanah Harap. Jauh tu, gentle sebenarnya perjalanannya. Tapi alhamdulillah kita orang berjaya dengan lancar. Alhamdulillah semua terjaga, dilindungi Allah. Jadi tak apa, ni petal-petal zaman dulu punya ni. Tu yang dijadikan hiasan. Okay. So kita akan ambil bas menuju ke airport. Dah tak ada apa-apa lagi. Nanti kita tutup dekat airport nanti. Last. So ni lah last. Kita saja singgah ni. Rugi kalau datang ke Dubai tak pergi ke area-area sini. Sebab ni macam history punya tempat, historical punya tempat. So ni kawasan depan tu belum masuk suk dia. Suk pasar lah. Ni macam pasar ni, tapi dia buat pattern Dubai lama. Bukan. Okay, tu masjid. Masjid. Ni kalau ni nak naik big bus tour ni, hop on hop off. Okay, kita tamatkan dulu kita punya video dekat sini. Kita akan jumpa, kita jumpa dekat airport Dubai. Let's go. What's up guys? Hari terakhir kita untuk naik kapal terbang. Mungkin lagi setahun lagi baru akan naik. Kita dapat seat yang macam first kita datang itu hari. Okay, kita dapat seat macam itu hari. Tak payah nak review, barang sama, kapal terbang yang sama. Kedudukan kursi beza dekat sikit lah. Beza dua kat depan tu. Yang lain semua sama. All in sama. Kualiti jauh sikit daripada belakang. Okay, alhamdulillah kita doakan sama perjalanan kita pulang ke tanah air kita. Apa hal? Tak ada apa nak bercakap lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like. Komen je. Nanti aku balas. Okay. Nanti kita akan jumpa untuk next destination kita yang terbaru. Kita tak tahu lagi, tapi insyaAllah akan ada. InsyaAllah. Let's go guys. Terima kasih semua.